Tadi kau tanya pasal kampung nyiur hantu. Aku sebenarnya teringat balik kisah Maksum, bidan lama yang tinggal dekat hujung bendang tu. Gila bro, orang kata muka dia tak pernah berubah walaupun dah tua bangka. Macam mana boleh jadi macam tu Kira pelik betul. Aku pernah dengar cerita macam ni, tapi selalunya mesti ada sesuatu yang tak kena di sebaliknya. Takkanlah umur 70? Lebih masih nampak muda lagi-lagi makcik kampung, biasa mesti nampak penat kan? Itulah, orang kampung pun perasan tiap kali senja je Maksum memang gaib. Tak nampak langsung dia keluar rumah. Lagi pelik, sejak tu ayam dengan lembu kampung asyik mati. Siap ada yang kata badan haiwan-haiwan tu kering darah. Aku seram betul dengar part tu, macam cerita vampire kampung lah pula. Tapi kalau fikir-fikir balik, siapa sangka benda tu boleh jadi kat kampung sendiri. Kadang-kadang kita rasa selamat, rupanya ada benda misteri berlaku depan mata. Yang buat aku lagi tak boleh tidur bila si Aina cucu Tok Empat nampak kepala perempuan melayang, siap rambut panjang dengan usus terjuntai. Siapa sangka aku sendiri kalau nampak confirm pengsan. Bayangkan dah lah malam, tiba-tiba nampak kepala je melayang. Aku rasa memang tak tidur seminggu. Tapi aku kagum juga dengan Aina. Dia berani pergi tengok sendiri walaupun budak baru pindah. Kadang-kadang budak kecil ni lebih berani dari orang tua. Lepas kejadian malam tu, kampung memang gempar. Barang-barang pelik jumpa kat rumah Maksum, botol darah, uri kering, lilin hitam. Bila Maksum kena soal, dia akhirnya mengaku sebab sebenar. Aku terkejut betul bila dengar pengakuan dia. Rasa bersalah sebab gagal sambut kelahiran. Lepas tu sanggup seru roh jahat semata-mata nak tebus dosa. Tapi yelah, benda macam ni memang selalu ada harga. Tak ada apa-apa yang percuma, terutama bab ilmu hitam. Betul tu, bila dia cerita syaratnya kena minum darah segar setiap bulan, aku terus terbayang tubuh repot hidup-hidup kalau tak ikut syarat tu. Tak sangka niat nak tolong orang akhirnya terjerumus jadi penanggal, kepala terbang waktu bulan separa penuh. Kadang-kadang kita niat baik pun boleh tersilap jalan. Lagi-lagi bila main dengan perkara gaib. Tapi aku tabik pada orang kampung. Berani berjaga malam, tabur duri mengkuang, bawang putih sekeliling rumah Maksum. Macam dalam filem seram, tapi real. Yang paling aku tak boleh lupa, malam tu penanggal muncul kepala Maksum sendiri. Orang kampung baca Yasin, siram air limau, lepas tu penanggal rempuh cermin besar. Kepala dia terbakar, tinggal tengkorak. Lepas tu kampung aman, tapi tak habis kat situ. Aku dengar bahagian penutup tu terus meremang bulu roma. Setiap bulan separa penuh, anjing masih menyalak. Aina pula kerap mimpi Maksum ucap terima kasih. Tapi yang buat aku paling takut, bila Aina kerja malam di klinik tiba-tiba terbau darah. Tengok cermin, mata dia merah. Betul lah kata Maksum, setiap ilmu ada pewarisnya. Kadang-kadang benda yang kita tak nampak tetap boleh berulang. Aku rasa lepas ni kalau lalu rumah lama tu, baik kau baca-baca doa sikit. Itu memang wajib bro. Aku sendiri rasa serik nak pandang cermin tengah malam. Mana tahu tiba-tiba ada kepala senyum balik kat aku. Kita ni suka cerita seram waktu malam, lepas tu sendiri takut. Haha,